LCC tu lagi murah. Nak datang lagi Alhamdulillah. Tambah lagi RM15. Bagi daging. Banyak malam ni. RM4. Terima kasih. Daging? Snack special punya lah, bang. Special apa pula? Burger special ada telur. Nak telur lah. Nak telur? Habis tak ada telur tak nak makan? Tak boleh. Aduh, tunggu sekejap. Nah, ni telur. Balik nanti, goreng, campur. Nah. Tambah. Wah, RM4. Alhamdulillah. Okey, RM4. Tambah lagi RM4 beli spender Bobby. Warna kuning. Warna kuning. Wah, aku tahu hang ni baik hati wah. Jenis orang yang reti bersyukur dengan apa je duit yang sampai. Tapi sampai bila wah kita nak hidup macam ni? Hang tengok Sinan tu. Dapat menikah dengan anak datuk lagi. Dulu guna motor. Lah ni dah guna kereta sport. Dulu duduk rumah papan. Lah ni dah duduk rumah banglo 10 bilik. Dulu ni pakai t-shirt ni macam ni. Lah ni dia dah pakai kot. Ni. Warung kita ni. Daripada warung ni hang tak nak besarkan jadi restoran ke? Bila duit masuk banyak, kita boleh menikah. Hang tak fikir langsung ke pasal nikah? Sakit pula hati kita ni. Yang nak menikah tu lu. Yang nak hantar masuk Minang tu lu. Bobby, wah punya duit simpanan nak kering dah. Sebab wah sepedo lu semua ni. Tengok semua customer lu. Lu paksa masuk MLM. Tapi hidup kita masih lagi macam ni. Korang. Asal bergaduh je hampir gedik yang gemuk ni. Ingat aku tiang lampu ke? Bobby, wah nyanyi untuk suka-suka. Lagipun bukan dengan siapa. Dengan Abang Ismat juga. Manchester lawan Fulham. Tu dah salah faham. Anak itik kawan dengan anak ayam. Anak ayam kawan dengan angsa. Tak faham bahasa? Aku yang tak kerti bahasa kau, hang yang tak kerti bahasa. Wah, hang dengar sini, wah. Bawa motor tak ada brake. Hari ni kita brake. Brek dah putus. Kita memang putus. Putus ah. Putus ah. Ingat ke apa? Bobby? Apa? Kau dah break ke? Jangan sibuk awak. Aku sambung bayar. Ni makan dia. Jika dah aku bawa atas sebab. Aduh. Sakit tu. Bobby, lu nak jadi gangster Jangan sibuk kenapa? Pada betul kau. Bobby! Makan sambal cecah terung! Otak kau ni memang melerong! Kepala otak melerong lah!
Tak usah buat muka terperanjat sangat. Pukul berapa hang balik ni? Lupa hal? Ni rumah Wah. Suka hati Wah lah. Yang lu pecah masuk rumah Wah ni pasal? Pecah kaca, pecah gelas. Setakat pecah rumah ni. Apa dia hal? Pecah kaca, pecah tong. Ada kau heran? Anak udang, anak ikan. Malam ni aku nak selesaikan apa kesudahan hubungan cinta kita. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah. Cinta kita sudah putus. Itu pantun ke apa? Pantun. Putus. Apa keteruk punya pantun ni? Wah! Wah, sejak bila kau sentak ni? Wah, aku melawak ni. Wah. Alah, Tome. Wah, kita settle tepi nah. Bobby! Keluar sekarang! Sekarang keluar! Pergi! Wah. Hati senang bertemu sayang, kini kembali padaku. Wawa, oh Wawa, engkau di mana? Datanglah pada kekandang. Wah, hang nak pergi mana? Wah, kita settle tepi. Wah, benda kecil pun. Celi. Wah, tak mau pergi, Wah. Aduh. Wah. Hang ni tak buat hati sangatlah, Wah. Hang nak pergi mana sebenarnya, Wah? Wah nak balik kampung. Lah, balik kampung. Sampai bila? Sampai bila? Ha? Sampai bila? Okey. Macam ni. Kita deal. Kita couple kan? Aku hantar hang balik kampung, nah. Tak payah. Tak payah. Habis apa nak hantar hang? Adalah. Aku bermohon. Wah, sudahlah. Jangan sedih, Benda dah lepas lah, Wah. Mungkin ini satu takdir untuk Wawa. Buka buku baru, tutup buku lama. Lagipun dah daripada dulu Abang Ismat cakap, Wawa memang tak ada keserasian dengan Bobby. Dia tu dah lah bodoh, tak handsome, kau hajar pula tu. Tapi walau macam mana pun, malam ni Wawa buat satu keputusan yang tepat. Dan Wawa dah buat satu pilihan yang tepat. Itu pun Abang Ismat ikhlas dengan Wawa. Abang hantar Wawa balik kampung ni pun ikhlas. Tapi sekurang-kurangnya dalam masa yang sama, bolehlah abang jumpa bapak mentua. Pak, mentua tegur kan? Baik yang tua kau Wawa kau. Kau ni kenapa? Masih tak sedar-sedar lagi Hei! Wawa, I'm sorry. Buang aja! Wah, turun, Wah! Jadi niat tak baik, Wah, kat hang, Wah! Pecah cermin keretaku, Wah! Kamu! Baik, hang turun ke dia, weh! Kau nak mati? Memang aku nak mati! Kau tunggu. Nak mati sangat. Wah, dia nak bunuh aku tu, Wah! Padahal nak bukan kau. Wah! Mati. Padahal nak mengelak. Wah! Baru sikit je Abang Ismat cakap, dia tunjukkan perangai bodoh dia. Adakah dia bunuh diri? Macam itu ke Wawa nak buat suami? Ya Allah, betul-betul tak ada pendidikan agama si Bobby ni. Wah, sorry. Kalau Wawa ngantuk, awak tidur dululah. Nanti sampai kampung nanti Abang Ismat kejut, Tak apa ke? Kalau Abang Ismat seorang-seorang, tak ada orang teman? Tak ada hal lah.
Abang Ismat ni dulu kan komando. Ha? Masa dekat dalam hutan Amazon dekat sempadan Vietnam tu. 3 hari 3 malam Abang Ismat tak tidur. Abang tunggukan musuh tak sampai-sampai. Baru dia tahu siapa Abang Ismat. Hutan Amazon bukan kat Brazil ke? Maksud Abang Ismat, dalam hutan Amazon tu banyak orang Vietnam. Oh. Nasib baik hidup lagi. Kau tak masak aku. Kau ni apa ni? Sakit urat ke kena rasuk ni? Melampau pula, over pula dia. Cuba angkat tangan. Okey, Cik. Lagi apa yang sakit? Kaki. Tak apa. Jangan letak situ. Letak sini terus. Sini. Okey. Senang. Shortcut. Tak payah nak urut susah-susah. Tangkap sekali je habis semua. Hilang semua angin. Dah sedia? Dah. Wow ke au? Ni nak tangkap urat tunjang pula. Urat tunjang? Relax. Relax. Nyanyi. Au, au. La 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 la, au, au. La 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 la. Cepat. Au, au. Cepat. La 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 la, au, au. La la la. Cuba tengok kaki. Cubalah tengok. Kan? Lagi sekali. Sedap kan? Main takraw kan? Apa? Belum lagi. Belum habis lagi. Ada satu lagi. Satu apa dia pula? Ini package. Package ni percuma. Package apa pula? Urut batin. Oi. Semedi bagi 2 ni. Bersihnya. Wah, sampai dah, Wah. Dah sampai. Ni kan? Kita anak Melayu walaupun okey, kena bagi lagi okey. Kita anak Melayu, anak jantan, kena gagah dan haloba. Tak apa. Kau ni pun okey, Cik. Tak apa. Ini percuma. Jangan takut. Dah.
Pusing sana, pusing. Tak apa je Pusing kot. sana. Tak apa kot. Pusing. Pusing, Man. Angkat. Ui, hijau menghening kampung ni Itu kita bapak Wawa ke? Kau tahu? Abang Ismat, terima kasih sebab sudi hantar Wawa. Dah sampai kampung ni takkan terima kasih aja. Takkan tak kenalkan abang dengan ayah ke? Bukan Wawa tak nak kenalkan. Wah, abang faham, Wah. Abang faham Wawa tak dapat terima kenyataan lagi. Tapi abang sanggup ganti tempat Bobby. Dan abang... Abang Ismat. Abang Ismat, janganlah cakap macam tu. Bukan Wawa tak nak kenalkan Abang Ismat dengan Papa. Tapi... Itulah yang Wawa nak tahu. Marilah kita. Jom. Papa! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Assalamualaikum, Baba. Oh, rupanya kau datang ni semata-mata nak jumpa Wawa. Bukannya nak mengurut. Ya, kenapa tak bagi tahu awal-awal? Sebenarnya memang saya nak bagi tahu tadi, Pakcik. Tapi... Tapi apa? Tapi... Kitam. Kau datang nak urut batin juga ke? Saya sihat, Pak. Lagipun dah ready nak jadi menantu Bapak. Oh. Bye-bye. Ya, Wawa. Abang Ismat, macam mana dia boleh sampai dulu daripada kita? Hei, Wah. Hantu Saduk tanya, Wah. Lain kali kalau nak naik kereta tu, biar tengok muatan. Kalau muatan tu lebih, hantu turunlah naik motor. Kalau aku tak muka ke bawah kau tahu. Wah, Pak, saya bawa kereta perlahan. Pasal biar lambat, asal selamat. Kalau boleh, biar sampai ke ijab kabul. Tak begitu, Pak? Itu hang panggil kereta. Itu besi buruk. Jangan kau sebut mahal. Kita bukan kereta kau. Jom. Minum dulu. Abang Ismat, minum ya. Bobby, Ya, Wah. tak tergerti nak ambil sendiri. Nanti lepas minum, bolehlah beransur. Wah, apa mana tempat tinggal? Bakui hang tanya soalan tu. Kalau dah tahu tak ada tempat tinggal, balik KL. Bram. Yang kau sakit hati sangat dengan aku apa hal kau? Ni bukan mak bapak kau lah. Sepuk kau orang. Memang bukan rumah mak bapak aku. Kalau kail panjang sedengkal, hang tak sah lah nak jadi menantu dia. Berangan sangatlah. Pui! Kalau barang panjang sedengkal, kau jangan cuba nak tes Wawa lah. Dah. Pergi minum dulu. Aku dah pesan kan? Lain kali, sebelum customer tu check out, kau check betul-betul. Ni dah kau rabak macam ni. Tadi memang saya dah cek, Cik. Masa terlipat tadi, lubang di dalam. Kalau di luar dalam, saya nampak dah. Mucuk. Geram pula aku kau ni. Kau sini. Sini. Aku nak kau pakai ni selama seminggu. Bagi kau ingat. Kau faham? Faham, Cik. Cik, Man dah sampai? Man mana? Man tinggal. Alah. Aduh. Selamat datang ke homestay Ayuni. Kegembiraan anda adalah kebahagiaan kami. Hang tak payah nak gembira sangatlah. Aku main sini cari bilik. Abang datang berapa orang? Dan berapa lama abang nak duduk kat sini? Apa punya soalan hang ni? Hang dah nampak aku main dengan orang lain ke? Ada siapa-siapa lagi dengan aku? Tak ada kan? Sekarang ni aku nak bilik yang paling murah. Aku nak duduk dalam seminggu. RM40. Tapi tak ada aircon. Kipas je bang. RM40 tak ada aircon. Tak apa. Okey, cantik macam ni. RM40 tak ada aircon. Tak apa. Aku up lagi 10. Dah. RM50 satu minggu. Kau tim. Jom. Bang. RM40 satu hari. RM40 satu hari. Yang murah sikit tak ada? Berapa bajet abang? Bajet.
1 minggu. Dahsyat. Apa yang dahsyat? Dahsyatlah kalau setakat homestay kat kampung macam ni, hang boleh buka zoo. Dahsyat. Apa yang Zu? Zoo apanya? Ni kan kebai ni. Binatang mana? Ayam mana? Ayam Tunggu, Ustaz. Dari mana? Dari tadi, Cik. Cik, ini semua bilik-bilik hamster semua saya dah kemaskan. Hamster. Homestay. Homestay. Ini ada selimut, bantal, lapis tidur. Terimalah. Bajet RM50 memang dapat ni ya. Towel? Tualah. Pegang jap. Cik, ini belum seminggu lagi. Denda kau dah habis. Saudara. Sebelum saudara duduk sini, yang duduk sini Mak Saleh begini, saudara. Nama dia Jen. Jin? Jin mana? Jen Nazah. Ini Jin pun dah sampai. Jen yang mana, Cik? Jenazah. Allah, Mak. Asal aku ada je dia. Asal aku ada je mesti dia sampai. Selamat datang ke homestay Ayu ni. Leng Jai! Jangan manyalang singa pembuang, Lei. Ini lu punya tuan jam. Mari sini, Lei. Tak usah nak flashback sangatlah. Hang buat apa datang ni? Abang datang sini cari Ayu ni ke? Saya datang sini nak cari bilik. Bilik? Tapi saya tinggal seorang je. Kenapa? Bilik ni tak okey ke? Bukan tak okey. Okey sangat. Besar macam rumah. Abang jangan risau. Saya kira murah je tak abang. Bukan pasal murah tak murah. Tapi saya nak duduk kat sini lama. Alah bang. Abang nak menetap sini sampai berani pinak pun tak apa. Saya lagi suka. Abang jangan risau. Saya ambil RM50 je sebagai deposit. Lepas tu, sebelum abang keluar, abang nak bayar berapa pun tak apa. Tak bayar pun tak apa. Awak ni baik sangat dengan saya kenapa? Rumah ni ada hantu Tak adalah bang. Alah, abang je lah macam saya ni beramal jariah je. Lagipun, abang ni mengingatkan saya ingatkan apa? pada... Cakap. Jangan malu. Lepaskan. Cakap. Pada apa? Gila dah ni. Motor masuk rumah. Malam ni hang tidur aku nah. Apa? Gila. Baba. Ya, Wawa. Baba masih nak mengurut lagi ke? Tak cukup sibuk kat warung? Warung tu bisnes induk.
Mengurut ni part time. Anak syarikat subsidiary. Fuyo. Dan kadang-kadang anak syarikat ni lebih banyak untung tau daripada induk. Fuyo. Dan lagi satu, jangan Wawa tak tahu. Warung Baba tu makin lagi makin kurang orang. Tapi rasanya sejak Wawa balik ni makin ramai kot. Baba pandai ambil kesempatan kan? Eleh. Tapi tak apa. Memang Wawa akan tolong punya. First class. Ada pula. Jangan main-main. Umur dah berapa sekarang? Jangan buat main tau. Alah, Baba dah pilih. Waalaikumsalam. Baba pergi simpan duit tu. Nanti orang curi. Waalaikumsalam. Hei! Apa ni sampai belakang aku bahan nak gigit? Mentang-mentang aku bayar RM50, hang bagi sarang nyamuk tempat aku, ha? Oh, si gemuk tu boleh pula dapat bilik aircon. Boleh pula dapat rumah besar. Tak boleh jadi ni. Apa aku nak buat, ha? Wah dah lama nak cari Lu. Tapi Lu tak cari Wah. Aku dah lama nak cari kau. Kau yang lama tak cari aku. Lah, aku sibuk wah. Ish, kau tahu tak? Bukan senang tau aku nak uruskan homestay family aku tu. Dengan bapak-bapak aku popet. Penat aku wah. Ish. Maksudnya kau dah kaya lah sekarang. Belum. Kau dah kahwin? Itu aku nak cerita. Aku pagi, petang, siang, malam. Hari-hari aku doa wah. Dan sekarang ni aku rasa doa aku dah termakbul wah. Aku dah jumpa setengah daripada jiwa aku wah. Walaupun setengah dari jiwa aku tu besar kilo wah. Besar? Besar. Apa yang besar? Nantilah aku cerita. Wah, kau dah kahwin ke belum? Itulah masalahnya. Aku pun ada masalah. Aku tak tahu sama ada aku nak pilih kecil ataupun besar. Kau pun ada yang kecil yang besar? Abang. Mana pula pijanam ni? Abang! Kakak! Nak pergi mana? Nak tumpah lalu. Nak lalu-lalu lah. Jatuh. Apa yang Suleh? Binatang. Assalamualaikum Pak Pudin. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Hai Wah.
Abang Ismat, Ha, Abang Ismat nak minum apa? Wawa buatkan Abang Ismat susu kambing panas Jarang anak Melayu minum susu kambing ni. Hmm. Awal datang. Cuti ke? Sebenarnya Pak Kudin, dalam masa 2 minggu ni, saya ambil emergency leave. Oh, Pasal ada satu masalah yang besar saya kena settle kat kampung ni, Pak Kudin. masalah besar. Boleh pakcik tahu apa masalah Sebenarnya saya... Assalamualaikum. Kau pun ada masalah juga? Cuti berapa lama? Saya... Memang Baba. Dia ni cuti kematian panjang tahun. Tengok. Itu yang kau pakai girlfriend. Dia pun suka mati. Aduh. Sakitlah. Awak hang ni, ha? Yang hang datang sini menyibuk awak. Aku yang couple dengan dia dulu bukan hang. Couple tak mampu. Baba tolong settle. Aku beli apa dengan kau? Hitam tu aku bukan bapak kau. Kau beli apa? Lepas tak? Wah. Hei. Nak ke mana? Hah? Oh. Cuti itulah, cuti inilah, masalah tu, masalah ni. Aku tahu. Korang sebenarnya nak try anakku kan? Bukan senang nak jadi menantu aku. Mesti dengan syarat. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun. Orang pakai jubah, dia nak pakai jubah. Aku ingat tak ada orang jual jubah saiz hang ni kan? Ada pula. Bobby. Kau siapa nak mempertikaikan saiz baju aku? Ha? Yang kau macam ni kau nak gimana? Kau tak dema? Astaghfirullahalazim. Aku nak pergi solat. Nak pergi masjid, Solat benda, Bobby. Aku kenal kau lama lah, Bobby. Kau nak ambil hati Pak Kudin kan? Setakat nak ambil hati Pak Kudin, kau nak letak hitam kat dahi. Kau nak tunjuk kau beriman. Subhanallah. Apa ni, Syekh? Daripada hitam kat dahi tu tak apa lagi. Ini daripada conteng hitam satu badan tu, iman. Awaknya iman tu. Bobby. Kau jaga mulut kau sikit, Aku tunggu kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Janganlah bertengkar lagi, saudara. Ini dah bersiap-siap ni, baguslah. Bolehlah temankan saya ke madrasah sebentar lagi. Alhamdulillah. Tapi, kalau dia tengok betul-betul ni nampaknya saudara ni belum bersih betul lagi ni. Dah mandi ke? Sudah? 2 baldi. Saya 4 baldi. Bukan mandi yang itu, saudara. Dah mandi wajib ke? Astaghfirullahalazim. Apa ni, Ustaz? Mandi wajib tu apa? Subhanallah. Allahu Akbar. Sebagai orang Islam kau tak tahu mandi wajib tu apa? Lupa. Kufur nikmat Allah. Allahu Akbar. Ustaz, saya dah lama tak buat mandi tu. Kadang-kadang... Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Saudara, kita ni kalau nak menghadap Allah Ta'ala, yang pertama sekali kita kena bersih, saudara. Kita kena tertib. Dan iman itu tidak dinilai dari cara kita berpakaian. Saudara-saudaraku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya segala amalku, hidupku, matiku dan apa yang kita kerjakan di dunia ini kerana Allah. Janganlah kita mempermainkan agama kita, saudara. Janganlah kita memperkotak-katikkan agama kita, saudara. Jangan menempah tiket ke neraka, saudara. Jadi, masih lagi ada masa untuk saudara bersihkan diri, saudara. InsyaAllah. Kita jumpa di madrasah nanti, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wawa. Menung jauh nampak? Kau tahu? Mana kau tahu? Wawa tengoklah. Aduh. Sekarang Wawa tahu kan kenapa Baba buat part time tukang urut. Harap kedai ni tengoklah orang, bukan ada. Mungkin orang tarikan kot. Ha! Kalau dekat KL, diorang buka warung open karaoke. Ramai orang datang. Diorang nyanyi satu lagu RM1. Kalau CD rosak, pulang 20 sen. Karaoke? Karaoke? Mana pula nak cari modal? Alah. Bukan kau lah. Dah ada pun 2 calon. Sekarang pilih je yang mana satu. Tapi kalau ikut Baba, Baba pilih yang bong-bong. Sebab profesional sikit dia ada karaoke. Macam mana, Bah? Boleh. Kalau pakcik nak offer kamu kerja sini dengan karaoke tu, setuju ke? Thank you, Baba. Thank you, Baba. Malam ni yang free tak? Free ke tak? Jangan sangat. Ops. Come, jom. Bapak Wawa tu memang macam tu Kenapa? Meninggal? Katanya. Ada takut lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nak lagi ke Abang Bobby? Oh. Ikan. Apa? Badan besar dapat ikan kecil ni. Lepas tu hilang. Hilang. Kita dapat kan? Kita dapat kan? Bagi ini. Ini nak. Betul ini nak pegang? Ya, ini nak pegang.
Ikan besar. Ikan besar. Besarnya. Tak berjadi ni. Hoi! Tengok ni. Uish. Banyak ikan. Ish, ada udang. Udang. Besarnya. Ikan dengan udang tak tahu beza. Bodoh. Cepat. Cepatlah, Boy Smart. Ariel apa tu? Hang tunggu, ha? Dah mati ke? Baru betul. Abang, cepat bang. Sekejap, nak. Salam sikit. Tunggu kau. Tunggu. Wah. Siap kau. Kok meninggal? Sayang. Duduk. Dek. Jap. Amboi, putih kaki. It's okay. Tak kena bedak. Pisang pula. Lagi. Pandainya makan pisang. Tahu kalah. Adam. Bau tahu.
yang kurus cikeding tu tak nampak. Mana? Menyerah kalah ke? Dah, tak tahulah mana Mengong pergi. Wawa. Baba tahu, walaupun Wawa rapat dengan gedebuk-gedepak ni, hati Wawa masih ada dengan kurus cikeding tu kan? Terima kasih. Macam tahu je. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini ada sebuah lagu yang cukup istimewa. Terus berhibur bersama di Kuden FM. Satu tepukan untuk Pak Kuden. Jadi lagu yang selepas ini, lagu yang cukup istimewa. Dan saya akan menyanyikan lagu ini untuk insan yang teristimewa. Mai aku tu tengah nyanyi, kau tahu tak? Abang Ismat, tak apa ni? Tak tahu. Ayuni, awak okey? Ya Allah, kau bersama. Aku bersama. Kenapa? Tak tahu. Ayuni. Aku tak ada kawan macam kau. Dah. Bila masa aku makan kau? Kau yang pergi menggatal dengan Bobby tau. Aku buat macam tu. Sebab kau tak faham. Kau lagi lah. Penat je aku cerita yang aku dah jumpa setengah daripada hati aku. Senang je. Kau rampas dia. Kejap. Kau cakap pasal Abang Ismat ke? Kau pernah kenal dia sebelum ni? Tak ada aku kenal dia. Tapi muka dia tu ingatkan aku kat Romeo. Kau mesti ingat lagi kan? Spy dengan pembunuh pahan tu? Memang taklah. Sampai mati pun aku tak akan percaya. Wah. Cerita sebenarnya macam ni, Wah. Kak! Good. Action. Baik, Cepat sikit. Kau ni dah lah badan besar, gemuk, hitam. Siapa hero filem Lakon ni? tak reti. Agak-agak lah, rambut je berkala. Kau tengoklah benda kau ni. Kau tengok banyak lah. Belah. Settle. Tapi saya follow Tak skrip. payah. Tak payah. Macam tu lah cerita dia, Wah. Oh, maksudnya kau kenal Romeo tu masa kau jadi ekstra? Alah. Tapi aku dah bosan lah dengan dunia perfilman tu. Tu yang aku tolong mak aku kat homestay. Tapi kan mak, aku tetap sayangkan Romeo tu. Mana dia pergi? Tak lah, Wah. Lepas je filem dia keluar, terus hilang. Sebab filem tak laku. Tapi yang dekat kampung kita kan Abang Ismat, bukannya Romeo.
Kisah. Janji kerja sama. Janji dia comel. Wah. Kau dengan Bobby ke? Apa cerita korang diorang? Wawa! Inilah cerita dia. Sakit pula hati kita ni. Wawa! Apa? Hang dengar dulu apa aku nak cerita ni. Ceritalah. Aku bukanlah sehebat Ismat, Wah. Aku tak sekaya dia. Aku pun tak ada gerai karaoke bergerak macam dia. Tapi aku sayangkan hang. Ikhlas, Wah. Wah tak nak kata. Lu faham tak? Habis tu, Wah nak lelaki yang rajin. Bukan yang malas macam lu. Timbang. faham. You wait and see. Hui. Tapi Wah, aku respect gila kat Bobby. Kau bayangkanlah, dia sanggup kau tidur kat stor kecil homestay aku. Dah tak ada tilam, kipas pun bagi nak ada. Tak ada lelaki lain lah sanggup buat macam tu Wah. Alah, kau cakap je lah ni trik kau. Supaya aku tak pilih Abang Ismat kan. Kau suruh aku pilih Bobby. Mana ada. Wah, kau sendiri cakap kan? Kau nak lelaki yang rajin kerja. Haruslah. Nampaknya doa kau dah termakbul Wah. Kau tengok tu. Abang Ismat. Ayu ni buat apa kat sini? Tak adalah. Tadi Aini nampak Abang bajak kat sawah. Abang nampak penat sangat. Tu yang Aini kemaskan abangnya barang-barang. Tapi untuk apa kemas barang abang? Tak tahu. Tak adalah abang. Aini nak tunjukkan kasih sayang Aini kat abang. Ayu ni, abang faham. Tapi abang tak dapat terima cinta Ayu ni. Cinta abang tebal macam kolesterol dalam badan abang. Abang hanya ada cinta sejati. Cinta sejati abang pada Wawa. Maafkan abang. Ambil baju ni. Apa ni? Apa ni? Kau bayar RM50 kan? Ha? Kau pergi pindah kat rumah RM50. Tapi Bobby ada kat sana. Tu dulu. Ada hati konon.
risau dengan abang, Ya. Wawa tidurlah dulu. Jangan risau dengan abang. Okey. Assalamualaikum. Night love. Sorry. Bye-bye. Tolong! Somebody help me! Alamak. Tolonglah, weh! Alamak. Pahal ni. Kau Pahal. Aduh. Alamak, mana nak buka ni? Cepatlah! Sekejaplah. Aduh, Superman berkena ikat ke? Aduh, pelan-pelanlah sikit. Aku buka ni ke untung dah ni. Tangan. Tangan. Tangan kau mana? Apa hal kau ni? Kurang ajak dia ni. Melampau. Makin aku diam, makin menjadi pula dia ni. Mak! Wei, cukup dah. Baik, aku buka. Hang diam. Dia tak ada. Woi! Buka, kamu! Kamu! Wei. Baik, ang keluar kamu! Wei. Jahanam rumah ni nanti. Aduh. Ang keluar, sakit, wei! Ang keluar! Sakit! Wei! Apa hal kau ni? Terkejar-kejar sama orang. Ketuk-ketuk kau bajak ingat mak kau ke? Aku dah cakap dah. Jangan dikacau orang tengah tidur. Hang diam! Yang hang pergi ikat aku kat motor tu kan? Awak hang duk belecak. Bila masa aku ikat motor hang? Aku tidur malam tadi. Baik dekat dalam. Mana ada dia dekat motor. Dia kan tidur malam tadi. Dekat dalam kampung ni siapa lagi musuh aku? Hang seorang je. Mana aku tahu kau ada musuh? Aku tak musuh dengan kau. Malulah sikit. Kalau kau nak tahu, dalam kampung ni musuh dengan kau seorang aja lah. Lain tak ada lah. Kau apa hal? Aku nak cerita kat hang. Malam tadi ada satu lembaga hitam katuk kat kepala aku. Siapa lagi yang hitam kat sini? Hang seorang je. Mana aku tahu siapa katuk kepala kau? Orang kampung ni semua hitam-hitam. Aku mana tahu aku tak berhitam hitam. Pergilah cari. Mana ada orang kampung yang banyak hitam? Yang terbakar kau seorang aja. Yang lain semua putih macam Mak Saleh lah. Aku geram betul lah orang cakap aku hitam lah. Kenapa ni? Ambil. Bajingan. Aduh. Hei! Kau buat jenayah kat sini Kau kacau pion nasi aku kat sini Kau keluar daripada ofis aku. Ni apa pasal kau belasah aku punya pekerja ni? Kau nak bunuh dia ke? Atan, kau bangun Atan. Kau angkat barang kau semua. Keluar. Kau keluar sekarang. Kau bayar RM50 kan? Kau keluar sekarang. Apa madam? Aduh. Bangun! Hei! Kau apa hal? Kau nak tunjuk gangster kau dengan aku? Semua plan yang aku buat kau nak gagalkan? Kau jangan nak buat masalah dengan aku, Hang main sini kecoh-kecoh hang tak takut lah. Tempat siapa? Tempat bapak kau ke? Turun tangan, turun! Lu hal, Lu kacau budak gua, lu kacau tempat gua sebelum kau pecahkan kepala lu. Baik lu belah. Ni siapa? Adik lu. Apa? Banyak cakap gemuk ni. Lu belah sekarang. Aku hentang. Okey. Lu relax je. Lu tunggu baik. Belah. Gua. Okey. Lu lah. Bukan nak datang. Aku belah. mesej dengan awek. Yo. Assalamualaikum. Salam. Hai. Jawab salam pun marah, bang. Abang-abang ni semua gangster kampung ni Kau apa hal? Saya ni kalau kat highway, kasih lomba macam mana pun memang saya campayun, bang. Tapi kalau bab cinta ni, bang, tak lalu saya nak lomba. Saya rasa saya dah tewas ni, bang. Bobby. Aku faham perasaan kau, Bobby. Cinta aku dulu pun pernah dilanyak-lanyak, Bobby. Apa diorang ingat kita ni mak motor, Bobby? Diorang boleh lanyak-lanyak je kita, Bobby. Ingat kita ni tak ada perasaan ke? Betul. Bang, abang ni jiwang juga rupanya. Nampak je kan? Tu dulu. Pasal abang putus cinta lah abang jadi macam ni, Bobby. Sebab tu kalau ada orang kacau abang, ada orang usik perasaan abang, abang sailang. Ui,
Mereka hantar tanam buah tanah terus. Lagi dahsyat apa pernah buat, Bobby. Cepat, Mat! Lajulah, Mat! Abang! Ayu je. Allah, biar macam ni. Laju! Laju! Cepat, cepat! Itu dia! Itu dia! Kejar dia! Kejar dia! Tangkap dia! Kau tak tengok tadi, Wah. Aku halau dia orang semua. Puas hati aku. Oh, yo. Betul ke kau buat macam tu? Kau pun dapat aku punya bijak tekuk kau! Sini! Ni satu, Wah. Aku dengan si Smart tu dah tak ada apa-apa dah. Kau nak dia, kau ambil je dia. Sejak bila kau dengan Abai Smart tu ada apa-apa? Popa! Popa. Kita dah apa lah? Hei! Lepas jam! Tak sangka kau boleh ada taste untuk yang kecil dengan yang besar juga kan? Wah. Jom mesti, Wah. Tunggamu tu. Bobby dengan Ismat. Macam ni kau nak jadikan suami? Sudah. Pergi mati. Wah! Fikir Wah semput. Wah, tolong abang Ismat, Wah! Wah! Bukan salah abang Ismat lah, Wah! Salah dia, Wah! Ini semua salah dia! Awak pula salah aku. Aduh, sakitlah! Wah, ajak! Woi! Kalau kau berada di sinilah! Woi! Wah! Kau betul aku lah!
Bobby! Kau tengok sini! Kau tengok sini! Setakat bunga kau sekuntum yang kau curi kat belakang sana tu. Kau pergi buang sana! Aku geram betul lah cicak tokek ni. Berputar-putar membelikan kata. Tepi sana! Sorry, this is for you. Ha, ni barulah namanya bunga. Ini baunya bunga. Lembu. Ini yang panggil bunga. Hai ingat ni hari guru? PIBG? Biarlah. Bukan dia babat kau. Ini babat kita kan? Malulah sikit. Ini bunga kita. Oh, ni bunga. Sana, aku ada bunga khas untuk hang. Hang tunggu sana. Nak bunga sangat Alamak. Kau ingat tai pusam ke? Itu bunga orang nak mati ya. Simpan sikit bodoh kau tu. Bobby, lu ingat bapa warna kong ke? Wah bagi starlight kat lu. Baba, lu sudah tahu siapa pilih Hawa? Wah, pilih Abang Ismat. Wah? Lu tahu pasal apa? Wah pilih Wah. Pasal Wah dah kau tim dengan Baba Wah. Saya dah fikir masa-masa Pak Kudin. Saya nak ambil duit saya semua. Saya nak labur di kedai 3 suku maut Pak Kudin tu. Kedai tu pun tengok macam layu-layu aja. Tapi dengan modal saya, mungkin boleh besarkan lagi. Bila bisnes kedai tu dah maju, Pak Kudin bukalah homestay. Bila meniaga homestay dah maju, bukalah hotel 5 star. Bila dah ada hotel 5 star, mesti ada spa. Bila ada spa, mesti ada massage. Saya lantik Pak Kudin jadi chef, tukang urut batin. Hitam pula lah cucu aku. Pak Kudin cakap apa tadi? Hitam-hitam si tapuk manggis. Hitam si tapuk manggis. Razmi kan? Macam mana Pak Kudin? Sudahlah, Bobby. Yang sudah. Ikan sari, ikan tenggiri. Pandai-pandai lalu hidup sendiri. Wawa! Apa semua ni, Wah? Apalah yang terjadi kata sesudah terjadi menentukan. Tadi Wawa dah buat keputusan lah ya. Sudah. Semuanya sudah. Wawa pilih yang besar. Jadi Baba rasa elok kalau korang bertunang je dulu. Mana baik untuk Baba, baik untuk kami. Kami ikut aja. Bila yang kamu rancang nak langsungkan perkahwinan? Kalau cepat lagi baik kan? Kalau kita buat besok macam mana, Bah? Kahwin besok? Tak. Tunang. Kita tunang dulu. Besok. Tak boleh. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Apa kata lusa? Lusa? Lusa. Itu baru menantu Baba. Itu tak mau? Tak mau? Okey, Bah. Baba gurau. Tegak. Okey, Bah. Baba gurau je ni. Ni tiga macam tak makan. Macam ni pun bapak betul. Duduk betul-betul. Bakal bapak betul di sebuah garang. Macam tu. Bah, minum, Bah. Oi, untung dapat baba macam ni.
Habis? Bila kau nak tunang? Esok. Tak ni Lawa. Betul ke? Kau tak rasa apa-apa? Tak, aku okey lah. Bukan ke? Kau dengar Abang Ismat? Aku dah tak ada apa-apa lah dengan Abang Ismat tu. Jadi, betul lah kau tak ada apa-apa dengan Abang Ismat? Bagus. Alhamdulillah. Esok jangan lupa datang tau. Okey. Bawa hadiah sekali tau. Asal? Kau tak sedia? Nak sedia apanya? Wawa takkan berubah punya. Aku kenal sangat dia siapa. Mungkin jodoh aku bukan dengan dia kot. Bobby, majlis pertunangan tu memang tetap berlangsung. Itu pun kalau Ismat masih hidup. Apa maksud hang ni? Kau dengar dulu rancangan aku ni. Time orang nak kahwin, masa itulah juga seluar koyak. Mak Dam, cepat sikit Mak Dam. Pengantin dah tunggu dah tu. Biasalah beli seluar kat bandel, macam itulah rupanya. Cepat sikit Mak Dam. Gemuk. Puas hatiku. Boom. Harap muka je cantik. Otak sengit. Gila apa hang? Mana aku nak cari binatang tu, bom tu? Sengit Ha? Habis? Ni apa ni? Ni apa? Buat duku? Ni gula-gula. Sengit Sengit? Tak sengit. Baru aku tahu lah ni sebab apa si gemuk pun tak mau kat hang. Patutnya kau kena hati-hati dengan orang sengit macam aku. Bila pula aku kata hang sengit, bom tu bukan macam kata awet. Assalamualaikum Cikgu Din. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ucapkan terima kasihlah. Saya bagi pihak rombongan lelaki datang ni dengan hajat besar. Dengan adanya hadiran ni, faham-faham je lah. Sebenarnya kami datang ni nak menyunting bunga yang ada di taman ni. Harap Cikgu Din dapatlah memberi patah dua kata. Ya. Bismillah. Macam inilah. Eloknya kita berpantunlah pasal mengikut adat kita ya. Jadi saya jual lah. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Di belakang ni macam puteri di gunung. Yang di sana tu dah macam dugong. Apa hajat sebenarnya? Pak San, dia cakap saya dukung tu. Kau diam buat apa? Cakap. Tak ada apa-apa, biar saya jawab lah ya. Anak Cina bermain paku. Mari berpaku bersama setan. Mari berpaku bersama ahli setan. Apa lagi kita nak berlagu?
Lebih baik kita teruskan. Macam mana, Pakcik? Boleh teruskan tak, Pakcik? Saya dah tak sabar, Pakcik. Gigil badan ni. Tut, tut, tut. Keladi wawa. Siapa kentut, dia ketawa. Macam tu. Abang berpandai aja. Kalau mengurus, kita sendawa. Moga bahagia selama-lamanya. Jawab, jawab. Bagus. Pak Kudin! Kau Pahal! Baba. Kau tahu siapa yang makan ni? Aduh. Bobby. Bobby. Wah. Bobby, Bobby. Bobby. Kenapa lu buat macam ni? Kenapa lu bunuh diri? Nanti lu masuk neraka. Kita tak boleh jumpa dekat syurga. Wah, jangan macam ni, Wah. Jangan macam ni, Wah. Benda dah jadi kan? Benda dah jadi. Benda dah jadi. Jom. It's okay, sabar. Wah. Tipu. Wah. Tipu, Bobby, tipu. Wah, sabar, Wah. Wah. Cinta itu penuh dengan keikhlasan. Awak kena hargai cinta. Cintailah orang yang benar-benar sanggup bermatian kerana mencintai kita. Ternyata abang bukan orangnya. Bobby.
Jaga Wawa baik-baik. Habis tu, Abang Ismat macam mana? Abang Ismat tak apa-apa ke? Wawa, sebenarnya Abang Ismat pun dah cuba cerita hati Abang Ismat. Pak Udin. Kau dah terbakar. Karaoke lagi dah tak boleh. Mana kita nak minum ni? Ni sekarang ni, siapa nak bertanggungjawab ni? Sebenarnya macam ni. Maafkan aku, Ismat. Alamak, awak yang sebelah ni pun terbakar sekali. Sorry, Pak Kudi. Sorry. Tolong! Tolong! Ayah! Ayah! Kau bakar basikal karaoke aku tu? Ha? Kau tahu tak basikal tu peninggalan arwah bapak aku? Wah, kena ganti rugi ke? Haruslah. Mati aku. Kena gantilah. Habis siapa nak ganti lagi? Mana aku tu duit? Kau bakar basikal bapak aku. Aku dah terbakar. Aku bakar lagi basikal aku.